Alhamdulillah, kita khususnya rakyat Islam hampir menamatkan cabaran Ramadan dan akan berhari raya Aidilfitri beberapa hari lagi. Kami dalam Parti Keadilan Rakyat atau Keadilan juga menghadapi cabaran yang tidak kurang getirnya, baik dari segi isu semasa dari parti lawan maupun serangan media dan sebagainya. Namun cabaran-cabaran ini tidak melemahkan semangat beramal ibadah atau menghadapi serangan-serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan tanpa mengira adab bulan yang mulia ini. Dalam bulan Ramadan ini juga Keadilan telah mula bergerak untuk menyempurnakan pemilihan parti 2010. Pemilihan ini akan berlangsung di antara 17 September hingga 21 November 2010 yang melibatkan 218 cabang dan lebih 400,000 anggota parti yang semuanya layak mengundi dan memilih kepimpinan di peringkat cabang dan majlis pimpinan pusat. Sebagai wadah politik masa depan, Keadilan akan menyuburkan amalan demokrasi dan komited mengembangkan budaya kepelbagaian etnik dan budaya di negara Malaysia yang tercinta ini. Tugas membentuk budaya dan politik baru di negara ini harus diterjemahkan oleh pimpinan keadilan yang menghayati arah tuju dan perjuangan parti sekarang dan masa-masa yang akan datang. Justru proses pemilihan di peringkat tertinggi parti kali ini mempunyai lebih makna kerana pemimpin tertinggi mempunyai tanggungjawab yang akan diamanahkan oleh keseluruhan anggota parti khususnya yang sangat menginginkan perubahan. Kepimpinan tertinggi Keadilan mesti dianggotai oleh pemimpin-pemimpin yang berkelayakan dan berkeyakinan dari khalayak yang akan mengutamakan agenda parti dan sentiasa menunjukkan kesungguhan untuk maju sebagai satu pasukan yang mantap dan kuat dan akan bersaing dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat mencapai matlamat dan cita-cita rakyat yang dahagakan perubahan. Atas dasar dan asas ini, maka kami ahli-ahli Parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara dari Keadilan pada hari ini membuat ketetapan dan mencadangkan dan menyokong sepenuhnya. Yang pertama, Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali sebagai timbalan Presiden dan dalam pemilihan parti 2010. Yang Berhormat Muhammad Azmin Ali merupakan tokoh kanan yang telah melalui pelbagai cabaran getir, termasuk diaibkan ahli keluarganya dalam mengharungi gerakan masa reformasi rakyat. Dalam kegairahan pemimpin seangkatannya yang meninggalkan perjuangan mengejar kebendaan dan jawatan, beliau tetap istiqamah, tabah dan pasrah meneruskan agenda membela rakyat. Ketokohan, kepimpinan dan ketahanan diri beliau telah teruji dan sebagai pelopor yang kanan bersama dengan Presiden Keadilan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail akan berjaya memperkemas dan memperteguhkan parti menuju ke mercu yang lebih tinggi dan kuat. Kami juga menyokong penyandang jawatan naib presiden. Penyandang jawatan naib presiden di kalangan ahli parlimen yang berhasrat untuk mempertahankan jawatan tersebut pada pemilihan parti 2010 ini. Kami juga ingin memberi sokongan kepada tokoh-tokoh lain yang telah membuktikan komitmen dan kemampuan mereka memikul tanggungjawab yang juga telah meluahkan hasrat untuk bertanding jawatan naib presiden. Dan juga kami menyuruh akal umbi menyokong semua ahli parlimen yang bertanding di apa-apa jawatan di semua peringkat. Pemilihan kali ini akan menjadi trust kepada gerakan membawa perubahan baru. Maka penting siapa pemandu atau pemimpin-pemimpinnya kerana kekuatan kesatuan dalam keadilan dapat menghayati semangat dan ruh perjuangan parti demi mencapai cita-cita dan hasrat rakyat. Kami yakin seluruh anggota parti seluruh negara akan menunjukkan kematangan dalam pemilihan 2010
dengan melalui proses demokrasi sebenar sekaligus mempelopori budaya baru politik negara. Sekian, terima kasih. Dan ini kenyataan yang dibuat mewakili ahli-ahli Parlimen, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Ada nama-nama dan yang tidak hadir punya urusan tetapi telah memberi pengakuan mengenai dengan kenyataan yang dibuat pada hari ini. Jadi sebenarnya ahli Parlimen, saya sendiri Kamaruddin Abbas Teluk Kemang, Yang Berhormat Zuraidah Kamaruddin dari Ampang, Yang Berhormat S. Manika Wasagam Kapar, Yang Berhormat Datuk Johari Abdul Sungai Petani, Yang Berhormat Abdullah Sani Kuala Langat, Yang Berhormat Fauziah Salih Kuantan, Yang Berhormat Azan Ismail Indra Mahkota, Yang Berhormat He Loy Sian PJ Utara, Yang Berhormat Dr. Lee Boon Chai Gopeng, Yang Berhormat Abdul Aziz Kadir Ketereh, Yang Berhormat Muhammad Yusuf Madi Muhammad Yusuf Balik Pulau, Yang Berhormat Amran Abdul Ghani Tanah Merah, Yang Berhormat Gobon Laoi Kelana Jaya, Yang Berhormat Rashid Din Merbuk, Yang Berhormat Tian Chua Batu, Yang Berhormat William Leong Selayang, Yang Berhormat Sibarasa Rasyah Subang, Yang Berhormat Ahmad Kasim Kuala Kedah, dan Yang Berhormat Senator Datuk Mustafa, Yang Berhormat Senator Zamri Yusof. Yang tak ada Yang Berhormat Azmin Ali, Yang Berhormat Anwar Ibrahim, Tan Sri Khalid dan Yang Berhormat Nurul Izzah.